Hai, nama saya Dorima Fatia. Mari saya tunjukkan resipi saya yang pertama. Jom. Kita perlukan yogurt, buah naga, rock melon, anggur, oat, apple dan oren. Langkah yang pertama, kawan-kawan perlu menyangrai oat sehingga warnanya bertukar keperang-perangan. Langkah kedua, potong kesemua buah-buahan menjadi bentuk dadu. Seterusnya, kita perlu masukkan 4 sudu yogurt ke dalam mangkuk yang berisi buah-buahan tadi. Tuangkan oat yang dah disangrai. Tada! Resipi ini dinamakan seled buah bersama oat rangup. Kawan-kawan, ibu masuknya untuk membuat kicik mula. Resipi yang kedua adalah agar-agar leci. Bahan-bahannya adalah 1 paket serbuk agar-agar, gula, isi leci, 1 liter air, 1 tin susu cair dan jus leci yang berada dalam leci tadi. Masukkan air terlebih dahulu. Seterusnya, masukkan serbuk agar-agar dan kacau perlahan-lahan. Sehingga agar-agar larut. Apabila agar-agar sudah larut, masukkan gula. Dan sambung kacau. Kemudian masukkan isi leci pula. Seterusnya, masukkan susu cair pula. Sekali, masukkan jus leci. Dan sambungkan kacau sehingga semuanya larut. Kawan-kawan, sekarang agar-agar kita telah pun siap. Kita perlu pindahkan agar-agar ke dalam loyang. Terakhir, kita perlu sejukkan agar-agar ke dalam peti sejuk. Inilah rupa agar-agar leci setelah dimasukkan ke dalam peti sejuk selama beberapa jam. Kawan-kawan boleh makan makanan ini di rumah. Selamat cuba.